Di sini saya nak buat kesimpulan, nak kata direct terus pegang pada Quran hadis secara mutlak tak boleh, kerana ada ayat yang perlu difahami melalui syarahan para ulama. Nak kata secara langsung tak dipegang pun tak boleh juga, hanya khusus bagi mujtahid tidak. Dan tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, ni jelas. Sebuah buku ni dia, idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Bagaimana huraian para ulama pula? Apabila itu benarlah itu hadis, itulah mazhabku. Dalam kitab ni pun ada mengemukakan perbahasan yang panjang. Okey. Secara kesimpulannya daripada perbahasan-perbahasan yang dikemukakan oleh para ulama, bahawa kalau ayat-ayat yang senang kita fahami, kita boleh ikut terus, tanpa kita merujuk dengan mana-mana pandangan ulama. Dan yang kedua, kalau terlalu ditekankan sangat, semua dalil-dalil daripada Quran dan hadis ni kena tengok pendapat ulama. Jadi sekarang ni ulama dah tak ada. Ulama seperti Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi, Maliki. Jadi kesan dia apa kesan dia? Kesan yang pertama, kita tidak mendidik masyarakat ataupun orang awam ni menjadi pandai. Semua dia berhajat kepada ulasan orang, huraian orang, tafsiran orang, perbahasan orang, baru dia boleh beramal. Dia sendiri tak akan cuba mengkaji. Dia sendiri tak akan cuba mengkaji, dan dia menganggap berpegang langsung kepada Quran dan hadis ini satu benda yang bahaya. Ini memang dekat kawasan kita pun ada ustaz-ustaz duk ceramah. Bahaya dia kata pokok ni, duk mengaji Quran dan hadis terus, direct Quran dan hadis tanpa pegang pendapat ulama. Sedangkan tempat kita ni tak ada pendapat ulama yang kita tak pegang. Bukan sahaja pendapat Imam Syafi'i, bahkan di luar daripada mazhab Syafi'i. Dan mana-mana ulama yang mengajak orang kepada Quran dan hadis, semua di mereka ada sandaran dalil daripada Quran dan hadis dan juga pendapat para ulama. Ada satu negeri di Malaysia ni orang tuduh Wahabi kan, fatwa-fatwa mereka semua ada pendapat ulama, mana direct tu Quran hadis. Ada satu negeri di Malaysia ni orang tuduh dia, negeri ni negeri Wahabi ya. Dia ada majlis fatwa. Dalam majlis fatwa tu berbagai-bagai bidang, ahli-ahli fatwa tu berbagai-bagai kelulusan, berbagai-bagai tahasus. Mereka sendiri pun mengemukakan pendapat, mengambil pendapat ulama sebelum mengemukakan sesuatu fatwa. Kita tidak menolak pendapat ulama, tetapi nak menghalang orang jangan berpegang kepada Quran dan hadis dengan alasan-alasan yang tak masuk akal, yang itu tak boleh. Menyebabkan orang malas mengkaji, semua orang bertaklid. Jadi zaman sekarang ni Imam Syafi'i, Hanbali, Maliki dah tak ada. Sekarang ni nak buat macam ni. Orang awam nak kena beramal, dia nak kena buat ibadat. Jadi mereka taklid pula pada guru-guru pula, pada tok guru, ustaz. Sebab pada ulama tak ada, taklid ni wajib. Dia akan jadi macam tu. Bila taklid pada ustaz, jauh. Kena. Memang kena getah. Kena jerat. Nak beramal mesti kena wajib taklid kan. Ulama-ulama mazhab dah tak ada. Yang mewarisi ilmu ulama mazhab ni ustaz-ustaz. Jadi kalau taklid 100% kepada ustaz-ustaz, tok guru, ustaz-ustaz jadi hancur. Sebab belum tentu mereka faham. Sebagai mereka faham apa yang disebut oleh ulama mazhab. Kadang-kadang apa yang mereka sebut tersasar, jauh, tersilap. Jadi kalau kita taklid ni, selamat tak taklid kita? Tak selamat. Kita taklid kepada mereka tidak selamat. Jadi ulama-ulama mazhab memberi peringatan, dia suruh cari dalil. Kita cari dalil ni pula, bukan kita nak jadi mufti. Kita tak layak pun jadi mufti, nak jadi mustahid. Jadi dalil, kita cari dalil, kita berbahas, kita cuba memahami dalil-dalil yang kita jumpa daripada Quran hadis untuk kita beramal. Bukan nak jadi mustahid. Kita nak tubuh mazhab baru pula. Mazhab Abu Ayyash Al-Kansari. Mazhab Abu Ayyash, dia buat mazhab dia sendiri. Dia baru mengaji 2-3 hari, dengar hadis ni. Dia kan bukan baca pun, dengar orang baca hadis. Dia pun teringin buat mazhab. Kita bukan nak buat mazhab. Kita ni bukan mustahid, bukan mufti. Cuma bila kita belajar, nak memahami Quran dan hadis ni untuk beramal. Dan saya duk perhati tengok dalam kajian saya, banyak juga orang awam ni malas nak mencari dalil sebab duk takut ni. Ditakutkan oleh ustaz-ustaz, ustazah-ustazah ni.
Jangan direct Quran dan hadis, bahaya. Dia kata bahaya. Sedangkan kita bila kita tak ambil Quran dan hadis, ambil pendapat lain daripada Quran dan hadis, hak tu lagi bahaya. Dia boleh membawa kepada kekeliruan. Yang lebih dahsyat boleh membawa kepada kesesatan. Sebab Nabi dah kata, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kamu dua arahan, dua perintah yang mesti kamu pegang. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jaminan Nabi kalau pegang kepada keduanya tak sesat. Tiba-tiba orang kata kalau direct Quran hadis sesat. Kok mana? Kalau direct kepada Quran hadis jadi sesat. Hak tak pegang kepada Quran hadis lah yang banyak jadi sesat. Ataupun berlaku kekeliruan di dalam fahaman mereka terhadap agama. Berlaku kekeliruan. Kalau tak sesat pun, berlaku kekeliruan terhadap fahaman mereka tentang agama Islam. Sebab tak ada tahu dalil Quran hadis. Pakai logik akal je. Dia menilai agama berdasarkan kepada logik, kepada andaian dia. Bukan berdasarkan kepada hujah dan dalil. Jadi dengan pembentangan dan perbahasan tadi, di sini saya nak buat kesimpulan, nak kata direct terus pegang pada Quran hadis secara mutlak tak boleh, kerana ada ayat yang perlu difahami melalui syarahan para ulama. Nak kata secara langsung tak dipegang pun tak boleh juga, hanya khusus bagi mujtahid tidak. Maknanya di sini, maknanya kena mu'tadil, pertengahan. Kadang-kadang ada juga orang direct, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, direct Quran hadis ni dia tak mengaji pun. Dia duduk dengar-dengar, ni dia jumpai Quran, ayat-ayat yang perlu kepada kefahaman yang betul, pada huraian, kepada tafsiran, kepada syarahan yang betul oleh para ulama, dia direct dia faham sendiri. Hak ni memang bahaya. Ahlul Zahir pun tak faham macam tu. Ahlul Zahir, mereka menguasai ilmu al-mu'alab seperti Daud Zahiri, Ibn Hazm al-Andalusi dan pengikut-pengikut mereka menguasai ilmu alat. Walaupun dikatakan mereka berpegang kepada zahir hadis dan zahir Quran, tetapi mereka menguasai. Tidak salah pegang Quran dalil berdasarkan kepada zahir. Agak-agak boleh faham ni apa yang saya terangkan ni. Jadi saya buka soalan bagi peserta pada malam ni. Ada soalan berkaitan dengan isu yang dibentangkan, saya minta kemukakan soalan kalau tak faham.